Pada suatu hari, 3 sahabat daripada PPKI SMK Puncak Alam sedang bersiap-siap untuk ke suatu tempat yang indah, iaitu di Tropical Paradise. Mereka sangat teruja, tapi macam biasalah, bila dah terlalu gembira, maka kelang kabut jadinya. Jom kita saksikan apakah yang akan terjadi apabila 3 sahabat ini mulakan percutian mereka. Perhatian kepada semua penumpang Aloha Airlines. Penerbangan bernombor AA1010 ke destinasi Tropical Paradise dijadualkan berlepas pada jam 10 pagi. Kawan-kawan, cepat! Kita nak ke Tropical Paradise. Kapal terbang akan berlepas pukul 10 nanti. Saya sudah siap. Saya bawa bantal busuk. Senanglah saya nak tidur dalam kapal terbang. Itulah wah, asyik tidur je. Kami semua boleh pengsan kalau bambatan busuk awak tu. Semua dah siap? Tiket, pasport, beg. Alamak, tiket saya hilang. Tadi ada kat tangan saya. Sekarang dah hilang. Cuba awak tengok betul-betul di kaki awak tu. Sorry, maaf, saya tak perasan. Hei. Alamak. Pasport. Saya rasa saya tertinggal dalam beg sekolah. Dalam beg sekolah, pasport untuk pergi melancong, bukan suruh bawa pergi sekolah. Jangan risau. Kita ada masa. Jom, kita pergi ambil pasport. Sementara itu, di lapangan terbang Aloha Airlines, lapangan terbang hari ini agak luar biasa. Penumpang dijemput untuk ke pintu pelepasan 3, gate 3 sekarang. Sila pastikan semua dokumen perjalanan dan pas masuk penerbangan telah disemak oleh pegawai imigresen. Sekali lagi, ini merupakan panggilan terakhir untuk semua penumpang Aloha Airlines AA1010 ke Tropical Paradise. Encik, tolong buka beg untuk pemeriksaan. Dalam beg ni ada durian je. Nak bawa balik kampung bagi cucu. Cik, durian tak boleh bawa masuk dalam kapal terbang. Baunya kuat sangat. Lah, tak apalah cik. Saya mungkuih. Pasti 3 lapis. Bau tak keluar. Encik, minta maaf. Tolong letak tepi ataupun tinggalkan duriannya. Nanti, kalau kapal terbang ni bau durian, tak boleh nak terbang. Tak apalah lagu tu. Saya naik bas lah kalau macam tu. Aduh. Sementara itu, pramugari Aloha Airlines sedang bersiap untuk penerbangan. Aloha semua, selamat datang ke Aloha Airlines. Sayalah pramugari paling lawa di udara. Tengoklah saya lawa macam mana. Kerepek pisang, kerepek ubi bedah. Beli 1, percuma senyuman. Encik, maaf, ini kawasan pemeriksaan keselamatan. Bukan pasar malam ya. Maaf, saya ni sedang meniaga. Manalah tahu ada penumpang yang nak beli buat makan-makan atas kapal. Oh, kalau penumpang makan kerepek masa naik kapal, habislah 1 kapal nanti bunyi kelak. Kan susah. Ya, baiklah. Saya minta maaf ya. Kalau macam tu, saya akan jual dekat luar. Okey, bye-bye. Encik, nak ke mana? Awak tak kenal saya, ya? Saya kenal Encik. Encik Love, influencer TikTok.
Tapi saya masih lagi nak kena semak pasport Encik. Nah, pasport saya ada. Tiket pun saya ada. Saya adalah bintang TikTok. Okey, baiklah TikToker yang famous. Semoga selamat terbang. Encik TikTokers. Bye-bye. Encik, boleh tolong bukakan beg untuk pemeriksaan? Saya atlet negara. Saya nak ke Asian Games. Dalam beg saya tak ada benda yang berbahaya pun. Tapi kami masih tetap kena cek Encik. Oh, motor protein yang katakan cik pun kami kena cek juga. Ini protein, bukannya petrol. Nak saya minum sekarang ke? Baiklah, encik atlet negara yang hebat. Awak boleh lepas. Tapi jangan bersukan dalam terminal, ya? Okey, baik. Terima kasih. Mama, saya susah. Mama. Anakku, datang sini nak. Mama ke sini. Ma, saya susah. Dalam kesibukan penumpang-penumpang Aloha Airline, tiba-tiba muncul dua jejaka yang handsome, iaitu Kapten Adam Mikael dan pembantunya, Firas. Selamat pagi semua penumpang sekalian. Saya Adam Mikael, juruterbang anda hari ini. Dan saya pembantu juruterbang. Jangan risau. Kami dah lulus ujian terbang dalam gym simulator. Haha. Oh Tuhan, awak ni betul-betul atau main-main? Jangan risau. Dalam game pun kita pandai bawa kapal terbang. Betul. Tibalah masanya kita untuk berlepas ke Tropica Paradise. Dan begitulah ragam percutian yang paling lucu pada abad ini. Dan kita masih tertanya, 3 orang sahabat yang masih belum kelihatan, adakah mereka berjaya untuk misi percutian ke Tropica Paradise? Apa ya nak jadi dia mereka lepas ni? Sekali lagi, ini merupakan panggilan terakhir untuk semua penumpang Aloha Airlines AA1010 ke Tropica Paradise. Cepat! Cepat! Kita adalah orang yang terakhir. Alamak, kasut saya tercampur. Aduh, tak apa, tinggal je kasut tu. Tinggalkan je. Kawan, stop. Alah, saya tertinggal pasport dalam teksi. Apa? Perhatian, penerbangan ke Tropical Paradise telah berlepas. Terima kasih kerana memilih Aloha Airlines. Selamat menikmati penerbangan anda dan have a pleasant journey. Hafiz, kita dah tak dapat nak naik kapal terbang lagi. Kalau macam tu, kita tidur dekat sini je lah. Jangan risau semua. Kita masih boleh bergembira. Ada makanan, ada persembahan, ada keseronokan. Dan yang paling penting, ada rakan-rakan dan guru. Tapi di mana? Ke jamuan PPKI Tropica Paradise di Palma Shah Alam.